antara kesilapan seseorang yang nak mula kesimpanan emas, dia cari masa yang terbaik, cari harga yang terbaik. Sampai sudah-sudah dia tak nyipir pun topeng. Ada orang topeng dia tunggu harga emas terbaik, harga emas terbaik. Waktu harga emas makin naik, makin naik, makin naik, oh ini bukan masa yang sesuai beli emas sebab harga emas tinggi. Nah, dia tak beli pun. Harga emas naik lagi tinggi, lagi dia tak beli. Harga emas naik lagi tinggi, dia tak beli juga. Dia kata, oh tunggu harga emas rendah baru dia nak beli. Tiba-tiba topeng harga emas pun turun rendah. Turun lagi. Dia kata, tunggu dulu. Jangan beli lagi. Mungkin harga emas akan lagi turun. Harga emas turun pula. Jangan beli lagi. Mungkin harga emas lagi turun. Dia cari harga terbaik topeng. Last kali dia tak mula pun simpanan emas. Jadi waktu harga emas naik, dia tak beli. Waktu harga emas turun pun dia tak beli. Last kali topeng, orang lain dah ada 100 gram emas dah. Orang lain dah ada skil emas dah topeng. Dia masih lagi menunggu-nunggu harga terbaik. Jadi topeng, apa yang dikongsikan oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i dalam buku ini topeng, jangan tunggu harga terbaik dalam kita buat simpanan emas. Beli saja dulu. Beli dulu. Beli. Harga emas naik, beli. Harga emas turun pun beli. Harga emas naik, beli. Harga emas naik, beli. Harga emas naik, beli. Harga emas turun pun beli juga. Jadi topeng, emas dia makin bertambah. Waktu harga emas naik, gram dia bertambah. Waktu harga emas turun pun, gram dia pun bertambah. Untuk jangka masa yang panjang topeng, orang yang konsisten beli, waktu harga emas tinggi ataupun waktu harga emas rendah, dia akan dapat harga purata. Tapi kalau orang yang tak buat beli yang langsung ni, dia hanya menanti-nanti, menunggu-nunggu. Kalau dia beli 1 gram je, maka 1 gram tu lah selama 10 tahun. Tapi bagi orang yang simpan 1 gram setiap bulan, selama 10 tahun dia dah ada 120 gram emas lah topeng. Sebab tu topeng, kalau kita buat simpanan ni, kita terus sahaja konsisten. Nak beli, jangan tengok harga. Terus beli, terus beli, fokus kepada pertambahan gram emas. Itu apa yang dikongsikan oleh pakar keuangan Tuan Zulkifli Syafi'i. Nak saya bantu topeng untuk dapatkan emas. Pertama, jangan ulangi kesilapan-kesilapan yang orang buat sebelum ni topeng. Nak beli lah. Kini tak boleh beli. Terus sahaja bermula dapatkan benchmark harga. Terus konsisten sampai capai target topeng. Nak saya bantu, boleh klik link di bio saya. Buat pendaftaran ahli secara percuma. Dan saya akan bantu guide sehingga topeng capai 1 kilogram emas insyaAllah. Assalamualaikum.